Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan yang sejahtera. Selamat datang ke channel The MSN Cast dan pada hari ini kita akan teruskan dengan siri perkongsian kita. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video yang terbaru. Kebiasaannya saya akan membuat sharing berkenaan dengan kajian inovasi ataupun kita review tentang kalender inovasi di dalam satu slot yang diberi nama sebagai Walk the Talk. Tetapi untuk kita lebih banyak resources, kita mewujudkan satu lagi playlist yang baru yang diberi nama sebagai Innovate to Educate. Dalam playlist Innovate to Educate ini, kita akan saring maklumat berkenaan dengan kajian tindakan, inovasi, kalender, semua di dalam ini. Dan saya juga akan buat juga video berkenaan dengan panduan macam mana hendak menulis berkaitan dengan kajian inovasi di dalam playlist ini. So jadinya lebih banyak resource, lebih terpandu, rakan-rakan lebih mudah untuk membuat rujukan. So jadinya untuk siri yang pertama, Innovate to Educate, untuk siri yang pertama ini saya akan mulakan untuk review satu pertandingan ataupun kolokium kajian tindakan. Jadinya rakan-rakan teruskan bersama dengan saya ke penghujung video ini. Sebagai permulaan untuk siri ini, baik kita lihat pada paparan. Baik, untuk dalam paparan ini kita dapat lihat iklan kolokium kajian tindakan peringkat kebangsaan tahun 2026. Untuk kolokium ini dianjurkan oleh SMK Taman Desa Jaya dan juga Majlis Guru Cemerlang Pasir Gudang. Dan venue untuk kolokium ini adalah bilik Amber 2 SMK Taman Desa Jaya. Pertandingan ini dianjurkan bermula diadakan pada 26 Ogos 2026 bersamaan pada hari Rabu bermula jam 10.30 pagi sehingga 4.30 petang. Baik, untuk pertandingan ini dilaksanakan mempunyai dua stage, di mana stage yang pertama adalah stage untuk penilaian dan sekiranya anda terpilih maka pergi kepada stage yang kedua, di mana stage kedua ini akan diadakan siri pembentangan secara bersemuka atau dalam talian. Jika anda di luar daripada daerah Pasir Gudang ataupun luar negeri Johor, mungkin kalau anda terpilih, anda boleh request pada pihak penganjur untuk adakan penyertaan di dalam talian. Dan untuk kolokium ini, temanya adalah penyelidikan pendidikan pemangkin kecemerlangan murid. Kita pergi ke bahagian yang penting, iaitu format penulisan. Okey, sebab pada fasa pertama, rakan-rakan kena sediakan laporan kajian tindakan terlebih dahulu untuk dinilai sebagai saringan untuk peserta akhir. Jadinya, untuk format kajian tindakan ni, dia menggunakan format standard PTRD. Kalau rakan-rakan lihat dekat sini, pihak penganjur telah menyediakan dua jenis panduan untuk penulisan, di mana yang pertama ini adalah panduan format mengikuti PRD dan juga yang kedua adalah panduan asas menyediakan laporan kajian tindakan negeri Johor. Jadinya kalau lihat di sini, rakan-rakan boleh review bermula dengan abstrak sehingga ke bahagian lampiran. Begitu juga dengan laporan, contoh panduan asas laporan yang ini. Tapi kalau dari pihak saya lebih suka menggunakan laporan kajian tindakan yang negeri Johor, sebab ini adalah praktis yang saya laksanakan apabila menulis kajian tindakan dan dia lebih mudah untuk kita ikut, ya. Dan walau bagaimanapun, rakan-rakan semua terdapat limitasi apabila rakan-rakan hendak menyediakan laporan ini. Pihak penganjur telah menyediakan limitasi sebanyak 15 muka surat, di mana 10 muka surat adalah laporan utama
dan terdapat 5 muka surat untuk lampiran. Maksudnya kat sini, rakan-rakan kena sediakan laporan secara padat, jelas dan terus khususnya kepada dapatan kajian. Maksudnya kat sini kalau saya punya praktis, saya selalunya kalau menulis kajian, saya akan buat lebih. Contohnya 20 ke 30, itu adalah raw material kita. Tetapi bila kita nak menyertai, kita kena follow kepada pihak penganjur. Kalau 10 muka surat, maksudnya rakan-rakan kena pilih manakah maklumat yang penting untuk kita highlight dalam pelaporan tersebut, dan macam mana kita present dia sepadatnya mungkin. Sebab saya khawatir kalau 10 muka surat ini, kalau rakan-rakan terlebih, mungkin yang lebihan itu akan diabaikan lah. Itu normal biasanya. Kita ada limitasi, dan limitasi tersebut kita follow, sampai itu saja kita akan dinilai. Okay? Amat rugi kalau kita highlightkan benda-benda yang tidak penting di dalam laporan utama, yang menyebabkan markah kita boleh kurang. Ya. Jadi untuk saya, kalau rakan-rakan semua perlu fokuskan, yang paling penting adalah yang pertama adalah masalah, masalah dalam sisi PDPC kita. Objektif kita perlulah menyokong pada masalah, intervensi. Seterusnya, kaedah collect data dan juga analisis data kita haruslah sejajar antara satu sama lain. Mungkin rakan-rakan semua tertanya-tanya bagaimana pihak penganjur akan nilai, sebab kita ni kalau kita menyertai pertandingan kajian, sebab kita tahu bidang kita punya environment pendidikan kita banyak terdiri daripada sekolah rendah, sekolah menengah. Dan untuk sekolah rendah tu kita boleh pecahkan lagi, ada dalam prasekolah, ada tahap 1, tahap 2. Kalau sekolah menengah, ada menengah atas, menengah rendah. Lepas tu boleh pecahkan kepada bidang, bahasa ke, sains kemasyarakatan, sains and mathematics, teknik vocational, pendidikan khas. So jadinya kita punya environment pendidikan kita expanded very well. Okay. Jadinya pihak penganjur membuat 2 kategori utama. Kategori yang pertama adalah kategori sekolah rendah dan yang kedua adalah sekolah menengah. Tapi kalau rakan-rakan semua mungkin ada pensyarah yang berminat, contohnya dari matrikulasi ataupun dari college vocational nak menyertai, anda semua akan dimasukkan bawah kategori sekolah menengah. Maksudnya tak ada ITP ke apa, tak ada, dia ada terus masuk ke kategori sekolah menengah. Dan untuk penjurian pula, anda semua akan dinilai mengikut bidang. Kalau kita lihat di sini ada 4 bidang, di mana bidang yang pertama adalah bahasa, sains kemasyarakatan, sains dan matematik dan juga teknik vocational. Ya, maksudnya kajian yang anda hantar akan dibandingkan mengikut bidang yang berkaitan dengan 4 perkara tersebut. Okey, andai kata anda tak confident anda bidang yang mana, okey? Anda isi and then cuba hantar saja, dan pihak penganjur akan membuat susunan lah. Itu ikut kepada judi bicara pihak penganjur terhadap paper yang anda telah hantar. Bahagian yang keempat untuk video ini adalah berkenaan dengan tarikh-tarikh penting, di mana saya suka highlightkan 3 tarikh penting yang rakan-rakan perlu aware, boleh tag dalam, boleh masukkan dalam Google Calendar jika anda berminat untuk menyertai kolokium ini, iaitu pada 20 Ogos 2026, itu merupakan tarikh akhir untuk penghantaran kertas kajian anda. Dan apabila anda telah menghantar kertas tersebut, pihak panel akan mula menilai selepas tarikh tersebut, dan pada masa yang sama rakan-rakan semua akan menerima e-sijil penyertaan peringkat kebangsaan melalui email masing-masing yang telah didaftarkan dalam Google Form. Baik. Terusnya pihak penganjur akan bersama-sama dengan panel hakim untuk menilai kertas kajian anda dalam jangka masa 3 hari bermula 21, 22 dan 23. Dan pada 24, rakan-rakan semua akan mendapat makluman berkenaan peserta-peserta yang terpilih untuk ke peringkat akhir. Ya.
Dan selepas itu, 2 hari kemudiannya rakan-rakan akan membentangkan kajian tindakan rakan-rakan semua, tetapi tunggu, dia dalam format 3-minute pitching, okey? Kalau biasa kita bentang kertas kajian ataupun kertas kajian tindakan kita akan dapat 10 minit dan 5 minit untuk soal jawab. Tetapi untuk keistimewaan dalam kolokium kajian tindakan ini, dia menggunakan format 3-minute pitching, dan format ini adalah format yang cram dan rakan-rakan kena praktis supaya masa pembentangan anda tak lebih, tapi maklumat anda jelas, clear dan padat. Okey? Dan para peserta yang terpilih saja yang akan membentang kertas kajian mereka, dan mereka akan menerima pingat dan sijil penghargaan mengikut kategori penyataan masing-masing. Okay? So jadinya rakan-rakan semua kena aware 3 tarikh ini supaya tidak terlepas, dan sentiasa tengoklah email. Mana tahu tiba-tiba hari tu bulan terang, bulan terang terpilih pergi ke peringkat akhir. Kalau sangat purnama, anda dapat anugerah ataupun pengiktirafan atas kajian tindakan yang telah anda selesaikan. Jadi rakan-rakan sekalian, sampai di situ saja perkongsian kita dalam siri yang pertama, Innovate to Educate. Semoga perkongsian pada hari ini dapat memberi manfaat pada semua. Jangan lupa untuk sertai pertandingan ini supaya kita dapat advantage daripada perkara-perkara yang kita dah highlightkan pada rakan-rakan semua. So jadinya semoga berjaya kepada peserta-peserta yang menyertai. Saya tengok kat dalam Telegram pun dah ramai. So tahniah kerana berani mencuba. InsyaAllah ada yang manis-manis jika anda cuba untuk menyertai kolokium ini. So setakat itu saja daripada saya. Semoga kita akan berjumpa lagi dalam siri akan datang. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.